Semua ayah boleh sembang dengan anak kah? Tak. Kebanyakan ayah tak boleh sembang dengan anak. Kalau anak nak minta duit pun, dia cuit siapa? Dia cuit mak, suruh mak minta tak? Mak nak balik ni, suruh ayah bagi duit. Ayah duduk di ruang tamu je. Kita tak berasa besar bila anak tak berani cakap dengan kita, anak tak biasa cakap dengan kita, kita tak berasa yang tu kerugian besar. Padahal yang tu kerugian dunia dan akhirat. Sebab anak sentiasa menantikan sentuhan dan belayan kasih sayang ayah dia sampailah dia umur berapa puluh pun. Tapi sebab ayah bila dah dewasa sikit, umur 15, umur 16, ayah ni dah renggang dengan anak, tak pernah tanya khabar, tak pernah sembang dengan anak. Anak berasa jauh. Bila pergi keluar dapat kasih sayang kawan-kawan, maka dia baik dengan kawan, dia lebih percaya dengan kawan. Bila ada masalah, dia akan luah dengan kawan, dia tak luah dengan ayah. Sebab ayah di rumah jadi panglima, nak senyum pun susah dengan anak. Mengajar anak untuk menghormati dan berbakti dengan ayah dan ibu, itu ajaran Islam. Tetapi membuatkan anak takut, segan nak bercakap dengan kita sebab kita terlalu garang, kita terlalu bengis, kita terlalu nak jaga pendapat kita saja, itu bukan ajaran Islam.